membayangkan sebuah tempat di mana ilmu dibiarkan terpadam, di mana anak-anak mencari cahaya, tetapi tak tahu ke mana. Kini, cahaya itu kembali bersinar dengan satu niat, satu amal, satu harapan. Hadiah ilmu yang pahalanya tidak pernah berhenti mengalir. Lebih dari sekadar rak buku, Perpustakaan Wakaf menjadi tempat berlindungnya ilmu, tempat tumbuhnya minat membaca, tempat bertemunya hati-hati yang dahagakan bimbingan, daripada kelas mengaji untuk kanak-kanak hingga bengkel kemahiran untuk remaja dan dewasa. Ilmu untuk semua, tanpa sempadan umur, bangsa atau keupayaan. Kerana wakaf bukan sekadar harta, ia kasih sayang yang dialirkan dalam bentuk manfaat. Kini, lebih 500 ahli komuniti mendapat manfaat. Ribuan bahan bacaan disediakan, dari cetakan hingga digital. Semua ini hasil tangan-tangan yang memberi, hasil hati-hati yang sudi berwakaf demi ilmu. Mereka tak mampu membalas, tapi ganjaran dari Allah mengalir setiap kali ilmu itu dibaca. Ayuh, wahai pejuang bangsa dan agamaku, jadilah penyumbang ilmu, jadilah pewaris pahala. Binalah generasi masa depan yang berilmu bersama kami. Wakaf yang barakah menjana ekonomi ummah.